Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cikgu Farihat. Salam sejahtera, salam Malaysia Madani, salam karamah insania. Yang dihormati barisan pentadbir, barisan guru-guru dan anak-anak yang dimuliakan. Saya baik, saya cerdik. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Okey. Pertama sekali marilah kita panjangkan rasa syukur kehadrat Allah Subhanahu Wa Taala kerana dengan limpah kurnianya kita dapat berkumpul dalam program Go Clean Beach yang penuh bermakna ini. Program ini bukan sekadar aktiviti gotong royong tetapi satu usaha bersama untuk memupuk rasa tanggungjawab terhadap alam sekitar. Hari ini kita turun ke lapangan untuk buat beberapa aktiviti. Kita akan bersihkan di sekitar pantai kita. Pantai Remis. Pantai Remis, Kuala Selangor. Program ini juga bukan sekadar aktiviti gotong royong tetapi satu usaha bersama untuk memupuk rasa tanggungjawab terhadap alam sekitar. Kita akan buat beberapa aktiviti. Kita akan membersihkan kawasan pantai. Usaha kecil kita ini harapnya memberi impak yang besarlah kepada ekosistem laut. Hidupan marine. Apa itu hidupan marine? Ikan, penyu lagi, udang, sotong, okey. Dan juga komuniti setempat. Inilah peluang untuk kita menunjukkan contoh terbaik kepada anak-anak kita bahawa menjaga kebersihan alam adalah satu amanah, bukan sekadar tugasan. Okey, hari ini kita buat tugasan. Tapi tugasan itu haruslah berterusan. Dekat mana sahaja, bukan dekat sekolah saja kita kena kutip sampah. Kalau sampah makin banyak, apa akan berlaku pada ekosistem kita? Tercemar. Itulah puncanya datang segala lipas, tikus. Kan? Lama-lama banyak sampah, kita pun tidak selesa. Okey, melalui program ini juga kita berharap dapat meningkatkan kesedaran masyarakat tentang bahaya pencemaran dan kepentingan menguruskan sisa dengan lebih cekap. Okey, penglibatan murid, guru serta komuniti setempat membuktikan bahawa kerja sukarelawan mampu menyatu padukan semua lapisan masyarakat. Saya amat berbangga dengan komitmen dan semangat yang ditunjukkan oleh semua peserta. Semoga aktiviti ini menjadi platform untuk membina budaya cintakan alam sekitar dan diteruskan dari masa ke semasa. Akhir kata, marilah kita menjayakan program Go Clean Beach. Ini sebagai titik permulaan kepada lebih banyak tindakan positif dalam menjaga kebersihan dan kesejahteraan bumi yang kita diami. Kita kena duduk dalam bumi ni, kita kena jaga. Sama juga macam kita duduk dekat sekolah, kita kena jaga persekitaran. Okey, sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.